So hi guys, hari ini kita nak masak daging hancur ramli ala Teluk Panglima Garang. So ini adalah bahan-bahannya. Kita perlukan bawang merah yang dihiris halus, and then kita perlukan daging hancur ramli dan juga bawang sebagai bahan utama. Dan seterusnya kita perlukan sos tiram Maggi. Tak kisah apa-apa pun jenama, as long dia sos tiram. So jom kita masak. Kita boleh panaskan api, kita boleh buka api dan panaskan kuali dengan kita letak sedikit minyak. Tetapi minyak tidak perlu banyak sebab daging hancur ramli ini akan menghasilkan air dan juga minyaknya sendiri. So takut berlebihan minyak pula nanti. So selepas minyak dah panas, kita boleh masukkan daging hancur ramli kita. Okey, so lepas letak daging hancur ni, kita boleh start gaul dan kita tekan-tekan sedikit supaya semua daging ni hancur dan tidak bergumpal dalam gumpalan yang besar. So senang cakap, inilah orang panggil daging keadilan. Okay, so guys, dah nampak air dah start keluar. So kita kena make sure semua air-air daging ni akan kering di atas kuali. So bila kering, minyak akan jelas keluar dan kita akan start dapat menghasilkan daging yang garing. Ok, so dah nampak kan? Kita dah nampak minyak sebab air dah makin berkurang. So selepas kita gaul sehingga rata, make sure kita gaul sehingga rata dan tekan-tekan sedikit, right? And then after that kita boleh masukkan bahan seterusnya untuk sedikit rasa dan tekstur yang berbeza. Ok, so bagi saya untuk sedikit kick, kita boleh masukkan cili padi ataupun cili api, right? And then kita potong dengan gunting halus-halus. So if you guys tak boleh tolerate dengan pedas, tak masuk pun tak apa, ataupun kalau nak letak 1 hingga 2 biji. Tapi untuk masakan kali ini, saya letak 4 hingga 5 biji yang saya potong halus. Wah, tak sabarnya nak makan guys. Tengok ni pun dah macam terliur. Kalau makan dengan nasi panas ni, malas nak cakap. Korang boleh bayangkan. Ok, so selepas cili ni kita dah potong halus, ok, kita boleh start gaul semua bahan-bahan kita ini supaya rasa pedas cili itu tadi dapat diserap oleh daging-daging kita. Ok, so just keep gaul sebelum kita masukkan bahan-bahan seterusnya. Ok, so kita boleh tolak daging kita, and then kita boleh masukkan hirisan bawang yang telah kita potong tadi, yang kita telah potong halus. Dan seterusnya kita masukkan sedikit perasa, garam dan juga ajinomoto. Tapi diingatkan kita kurangkan sedikit garam sebab bahan seterusnya kita akan masukkan sos tiram. Sos tiram juga mempunyai sodium yang tinggi, so dia dah ada masin yang tersendiri. So untuk mengelakkan makanan kita terlalu masin, bila kita dah letak sos tiram, kita perlu kurangkan kandungan garam dalam masakan kita untuk mempunyai rasa yang seimbang. So selepas itu kita gaul sehingga rata, sehingga bawang sedikit layu guys, and then tiram itu dapat meliputi seluruh daging-daging yang telah kita masukkan. And then after that kita boleh masukkan sedikit bahan bonus, saya boleh cakap, hirisan sayur kobis untuk mendapatkan tekstur yang rangup tu guys. So basically saya tak letak, tapi untuk masakan kali ini saya nak letak supaya kita dapat makanan yang seimbang. Kita ada protein, kita ada sayur untuk sayur-sayuran,
right? And then kita ada sos tiram untuk sedikit rasa. So makanan kita tak adalah bosan. So bila makan dengan nasi tu pun alhamdulillah dalam beberapa suapan pun dah boleh kenyang. So kalau korang nak letak pun tak apa, tak nak letak pun tak apa. So inilah daging hancur Ramli ala Teluk Parlimen Garang. Selamat menjamu selera. So jom kita hidang. Wah, so inilah daging hancur Ramli ala Teluk Parlimen Garang. So selamat mencuba. Jangan lupa follow, like dan juga subscribe. So inilah resepi seterusnya. So bye guys.